Jadual menunjukkan harga dan pemberat bagi 3 jenis bahan. Okay, dia kata 2018 berasaskan tahun 2016. So, kita tahu indeks ni tahun 18 per dengan 16. Okay. Diberi indeks kubahan. Okay, diberi indeks kubahan bagi P dan Q tahun 2018 berasaskan 2016. So, tahun dia match. Okay. Okay, dia kata P dan Q 120. Okay, P dan R 125. Maksudnya dia tak combine semua tiga-tiga ni. Ada yang combine PQ, ada yang combine PR. Okay, kalau tengok sini. So, P dan Q indeks kubahan. Okay, bila P dengan Q dia akan jadi 120. Bila P dengan R adalah 125. Kalau awak tanya saya, mana dapat ni? Ni. 120 ni P dan Q. Nampak? Lepas tu 125 ni adalah P dan R ni. P dan R. Okay. Alright. So, indeks kubahan. Apa formula indeks kubahan? Indeks kubahan sama dengan hasil tambah semua indeks darab pemberat per hasil tambah pemberat. Ni formula dia. Okay. First, kalau PQ. Oh, pemberat dia lah. Okay. Pemberat dia ni kalau awak tengok, dia tak ada ni lah. So, ni yang kita kena tengok. Okay. Dia nak cari nisbah X, Y, Z. So, ganti dalam formula. Untuk PQ, okay, PQ yang ni. Untuk PQ, so kita tahu formula dia, indeks kubahan dia ni adalah, okay, indeks kubahan sama dengan indeks dia darab pemberat. Okay, PQ kan, ni darab ni tambah ni darab ni. 80X, 80 darab X tambah 130 darab Y per dengan hasil tambah pemberat. Di mana dia adalah sama dengan berapa? 120. Okay. Kalau kita kembang darab tepi ni, 80X tambah 130Y sama dengan 120. X tambah Y tambah 130Y sama dengan, okay, kalau kita kembang 120 darab X tambah 120Y. Kalau kita susun, okay, so senang, ni pergi sini untuk positif, ni pergi sini untuk negatif. Okay. Kalau tengok 120X, 120X tolak 80X sama dengan, okay, nampak tak? Terlaju sangat. Yang ni kat sini kan. So, yang positif pindah jadi negatif. So, kat sini ada 130Y, betul? Y, bila Y pindah, tolak. So, dia akan jadi 40X sama dengan 10Y. Ataupun Y sama dengan 40 bahagi 10X. So, Y sama dengan 4X. Okay, ni baru yang first. Ataupun Y sama dengan 4X. Ataupun kita boleh buat, alamak. Tak. Okay, dia macam ni. Okay. X per Y kan. Okay, sekarang ni kalau kita macam ni, kalau kita perkan dengan sini, X per Y sama dengan, okay, ni pindah kan, X per Y. So, kat sini sebenarnya ada 1Y. 4 pindah, dia akan jadi 1 per 4. Lemak, 1 per 4. Ataupun X kepada Y, nisbah dia 1 kepada 4. Okay, ni baru yang first. Okay, yang second pula. Yang ni. P dengan R. Alamak, jauh pula. P dengan R. So, 80 darab X tambah 140 darab Z per dengan X tambah Z sama dengan 125. Nampak? Kita buat kubahan PR pula. So, indeks dia sama dengan P 80 darab X. Okay. 80 darab X tambah dengan R 140 darab Z. 140 darab Z per dengan, okay, apa dia punya ni? Dia punya ni adalah X tambah Z lah. X tambah Z sama dengan 125. Ni tadi dah soalan dah bagi. Okay, so sekarang kita darab pergi tepi. So, 80X tambah 140Z sama dengan, okay, tak apalah, saya buat cara panjang. Kalau awak nampak, awak boleh darab terus lah. So, ni darab ni kan. 80X tambah 140Z sama dengan 125X. Okay, ni pindah tepi 125Z. Okay, nampak? X dengan X, Z dengan Z.
Kumpullah satu tempat. So Z kalau pindah sini 140Z tolak 125Z. Okay, nampak? Z pindah kawasan. So bila sini nak Z je, X pun pindah kawasan. 125X tolak 80X. So 140 tolak 125 dapat 15 lah. 15Z sama dengan, okay, 125 tolak 40 dapat berapa? 45. So dapat 45X. So boleh bagi sifar 15 kan? Z sama dengan 3X. Ataupun X per Z sama dengan, nampak? Okay, X bila Z pindah dia akan tinggal 1 kat sini. So kat atas ni ada 1. 1, 3 ni akan pindah bawah. So kita tahu X kepada Z sama dengan 1 kepada 3. Sekarang kita ada 2 nulis buah. Macam nak buat ni? Nampak tak? Yang ni tadi yang kita cari. X kepada Y, X kepada Z. Yang mana sama dengan saya ni? Sama dengan, okay, ni sama dengan dia. So nak buat dia, kita susun dia. Okay, tengok ni. X kepada Y, X kepada Y kepada Z sama dengan, okay, sama dengan X kepada Y tadi berapa? 1 kepada 4. Lagi satu X kepada Z apa? 1 kepada 3. Mesh tak satu ni? Mesh. So bila mesh dia akan jadi, 1, 4, 3. Kalau tak mesh, contohlah ni 2, awak kena darab semua dengan 2. Dia macam tu. So dia akan jadi 1, 4, 3. Okay, belah kiri ni tak muat. So X kepada Y kepada Z sama dengan 1 kepada 4 kepada 3.